Baru beberapa hari sahaja sebelum ini, emas menunjukkan all-time high ataupun ATH, harga tertinggi dalam sejarah. Hari ini dah pun pecah rekod lagi. Hari ini ketika video ini dirakam, harga emas telah pun mencecah lebih kurang 3808 USD untuk 1 ounce. Apabila diterjemahkan ke dalam ringgit Malaysia, lebih kurang RM560 per gram bagi item emas public gold. Antara punca yang menyumbang kepada masalah ini ialah kerana kadar faedah. Apabila kadar faedah semakin rendah di US, di Federal Reserve terpaksa mengurangkan dasar monetary dia, melonggarkan dasar monetary dia untuk mencetak lebih banyak USD. Apabila lebih banyak USD dicetak, ini akan menyebabkan harga emas menjadi semakin mahal kerana pelabur-pelabur dia tidak mahu harga USD menjadi jatuh. Jadi dia mencari satu alternatif yang lain untuk menyelamatkan kekayaan mereka, iaitu membeli emas. Apabila mereka membeli emas, menjadikan permintaan kepada emas ini semakin meningkat. Seterusnya, menjurus kepada kenaikan harga emas. Seperti yang kita tahu, apabila demand semakin meningkat dan juga supply semakin kurang, menjadikan harga sesuatu barang itu lebih mahal. Itulah yang terjadi kepada emas pada hari ini. Cuma saya ada satu petua yang evergreen. Mudah sahaja kalau anda ada duit simpanan yang tak nak digunakan dalam tempoh 2 tahun dan ke atas, jangan diragu-ragu untuk tukar sedikit daripadanya menjadi emas logam bernilai, emas 999, item pelaburan dan juga simpanan seperti dalam tangan saya ini. Ada pelbagai jenis desain dan juga pilihan, dinar ataupun gold bar. Yang penting dia adalah emas 999, bukan emas 916. Macam mana nak bermula? Tekan butang sign up di profil saya. Saya akan bantu anda untuk langkah-langkah yang seterusnya.